Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali bersama saya Alfa Hafiz Amin di sini. Syarat asas untuk kita daftar Grab, yang pertama mesti mempunyai lesen PSV e-hailing lah. Ya, yang pertama mesti mempunyai lesen PSV e-hailing. Yang kedua, mestilah warga negara Malaysia yang berumur 21 hingga 69 tahun. Ini kerana kita boleh membawa Grab sehingga umur 70 tahun. Okey. Syarat yang ketiga, mesti mempunyai akaun bank persendirian. Sekiranya kita tidak mempunyai akaun bank, memang kita tidak dapat mendaftar Grab. Yang keempat, tiada masalah kesihatan yang menjejaskan prestasi memandu anda lah. Dan sebab tu kita perlu mendapatkan medical check up sebelum kita memasuki kelas PSV e-hailing kita. Yang kelima, tiada rekod jenayah silam. Yang keenam, tidak mempunyai saman yang tertunggak. Okey. Dan ramai juga yang tidak tahu, pemandu OKU pun layak memandu dengan Grab. Dan yang istimewanya pemandu OKU ini, buat masa ini Grab tidak mengambil sebarang komisen terhadap pemandu OKU ini. Okey. Dan untuk pemandu OKU yang mempunyai lesen A1 juga, mempunyai lesen memandu A1 pun layak memandu dengan Grab. Tapi prosesnya agak rumit sikit lah untuk proses pendaftaran pemandu A1 ini. Okey. Yang seterusnya kita pergi ke syarat asas kenderaan. Yang pertama, kenderaan kita hendaklah berusia bawah 15 tahun. Okey. Bawah daripada 15 tahun. Okey. Maksimum untuk kita bawa Grab sampai kereta umur kereta kita sampai 15 tahun. Okey. Jadi seterusnya perlu membuat pemeriksaan Puspakom sekiranya kereta kita melebihi 3 tahun. Okey. Jadi untuk pemeriksaan Puspakom ini kita tidak perlu buat terlebih dahulu. Kita hanya just daftar dulu Grab. Selepas kita daftar baru kita membuat pemeriksaan Puspakom, iaitu untuk kereta melebihi 3 tahun ke atas. Okey. Seterusnya, kereta yang kurang daripada 3 tahun perlu mengisytihar status kenderaan anda. Okey, maknanya selepas kita daftar, kita perlu isytihar kereta kita kepada JPJ lah, mengisytihar sebagai kereta e-hailing. Okey, dan pengisytiharan ini adalah mudah sangat. Maknanya kita boleh buat melalui app MyJPJ sahaja dengan hanya satu butang saja. Okey. Yang seterusnya, kita juga boleh daftar walaupun kenderaan kita milik orang lain. Contohnya kenderaan kita nama isteri kita, nama ayah kita, nama ibu kita, boleh. Asalkan kita mempunyai insurans first party yang membolehkan kita membuat e-hailing. Okey. Seterusnya, kenderaan pickup tidak boleh didaftar di Semenanjung ya. Sebarang kenderaan pickup memang tidak dapat daftar lah untuk e-hailing ni. Dan untuk makluman semua juga, satu kereta kita boleh daftar 2 pemandu. Satu kereta kita boleh daftar 2 pemandu, dan satu pemandu hanya boleh daftar satu kereta saja. Tak boleh nak guna kereta bergila-gila. Okey. Jadi saya harap rakan-rakan semua jelas tentang cara asas pendaftaran Grab. Jadi untuk pendaftaran Grab seluruh Semenanjung, bolehlah hubungi saya 0135276600. InsyaAllah saya bantu sampai pandai.